Garmin Instinct Solar yang ini masuk pada usia 5 tahun pada tahun ni, datang dengan masalah yang selalu kita terima, iaitu apabila kita select pada aktiviti, kita tekan run dan dia akan padam. Ini adalah common issue untuk model ni. Jadi untuk selesaikan masalah ni, kita perlu ganti bateri baru. Jom tengok macam mana kami ganti bateri untuk model ni. Bagi membolehkan kita akses pada bahagian bateri, kita kena buka skrin dulu. Ini skrin dah pun kita buka dan bateri ada pada bahagian bawah motherboard ni. Kat sini ada 3 skru. Kita kena buka dulu. Okey, sekarang kita buka pada bahagian motherboard dia. Ini bateri yang akan kita ganti. Ini adalah bateri lama 178 mAh dan kita akan gantikan dengan yang ini, bateri baru 225 mAh. Jom kita pasang. Sekarang kita dah pun selesai buat penukaran bateri untuk Instinct Solar ni, dan bila kita run aktiviti, jam ni dah pun tak terpadam seperti sebelum ni. Jadi masalah jam yang terpadam ni dah pun kita selesaikan dengan buat penukaran bateri baru. Kalau hampa ada sebarang masalah tentang smartphone atau smartwatch, boleh kontak kami.